nak orang kata cakap yang ni lebih baik daripada antara satu sama lain sebab sekarang ni I would say quite stable setara prestasi Tengok apa, Los? Innocent maupun Ciku guys dan untuk Adalah. Innocent nak create that moment tu memang sangat sukar sekarang ni. Saya tengok macam-macam guys. Hati-hati kalau dia overcommit, Kita tengok item, kita tengok goal. Muscle lah. Terus betul kat Marcel. Oh yo. Saya rasa itu yang dimahukan sebab tadi saya nampak yang dia stunkan ke arah Ciku, kemudian Okay. dia boleh bunuh. So macam baik. Oh, dia ambil 3 damage. Okay. Dia dah Agak lain Si Hellbird. agak lain. Saya nak highlightkan benda tu juga tadi. kami dah lead game seperti ini. Buat pun- sangat tengok apa-apa awet pun Ilus. boleh dah sekarang ni nak beli immortality. Semua mungkin kat tak sini cool down lelaki sekarang tu ni. kan. Apa benda yang awetnya. Okay, you. Mencari seseorang. Okay, Ciku. Okay, Ciku dikejar. Udi. Udi fine. Udi masih tersamat. Sikit. Uni. Oh, semua selamat kan. 5 untuk 5 selamat kan. Semua selamat. Cibi. Tapi mereka hilang pelbagai perkara. Okay, semua dah pakai tu guys. Dengan adanya penalti zone flicker yang hilang, Blazing duet je masa ke belum dibuka. Kita tak ada sprint Di lah. bawah 100 heartbeat untuk Ciku guys. Dalam mana-mana keadaan sekalipun. Oh, Ciku mengambil masa 0.6 second untuk swap Betul. daripada Immortal ke Rose Gold. Making dia Innocent pergi bahagian belakang sekarang ini. Leech melakukan. Okay, sekarang ni you masih ada flicker kan. Mungkin you akan menangkap orang. Bahaya tu. Uni ada. Oh, tidak. Kumar ke? Oh, tidak. Kumar. Ciku kali ini tak ada. Oh, tidak. Ciku masih lagi Ciku, guys. Ciku terkena kau. Okay, dia beli Immortal. Okay, Ciku padam. Immortal lagi. Real Madrid belum dibuka. Ciku ditembakkan juga akhirnya. Oh. Mengejar. Sagro Sekis. Sehingga ke lubang cacing. Stop. Si dengan immortality. Yang dibeli. Okay, wipe out guys. Tembakkan. Sesik inilah penamatnya. 5 masih hidup bagi. Robot merah. Dan kali ini Raja Robot akan ditumbangkan di game yang kedua. Kristal terbang keluar. 1 membalas 1 untuk Gila, SRG bounce back game kedua. Yang penting Leech tak mati. Wah, cara celebration dia lain macam. Pasukan SRG biarpun game ini mereka Oi. mereka kembali bangkit untuk menamatkan perlawanan. PRM sangkut perjalanan mereka untuk dapat Kumar membalas kosong. Someone try tanya Cibi dah berapa memang dia umur dia tak tahu lah. Dia main dia umur dekat tu normal je. Kalau rank dia memang campur-campur guys. Tak check push. Bila masuk je nampak ada member yang dah pegang hammer besar. Ketika itu dah tak ada sprint. Masih boleh menggunakan